6A, saya baru dapat maklumat daripada klien saya yang berada dalam tahanan sekarang, tahanan riman. Dia kata majoriti yang masuk bawah Atipsom ni yang mengangkut Malaya, big foot, Malaya, bersama kita bangkit suara. Jangan cari pasal dengan undang-undang negara kita sekarang. Satu perkongsian dan amaran yang sangat tegas daripada Ekon, Nadia Salam membongkar realiti. Pahit buat sesiapa yang masih berani menjadi transporter atau pengangkut penata asing tanpa izin. Menerusi handaran peguam tersebut, beliau mengingatkan masyarakat agar tidak lagi memandang remeh isu pengangkutan migran haram. Ramai yang tersilap langkah kerana mengaburi mata dengan upah lumayan yang singkat. Kononnya jika tertangkap hanya akan dikenakan hukuman ringan di bawah Seksyen 26J. Realitinya sekarang pihak pendakwaan telah memperketatkan tindakan perundangan. Sesiapa sahaja yang dikesan mengangkut migran kini majoritinya akan terus dituduh di bawah Seksyen 26A Akta Atipsom. Perlu diingat, kes di bawah akta ini dikategorikan di bawah Akta Keselamatan Sosma yang bermaksud tiada ruang mudah untuk ikat jamin sepanjang tempoh perbicaraan. Hukuman di bawah Seksyen 26A ini sangat menggerunkan di mana pesalah boleh berdepan dengan hukuman penjara maksima sehingga 20 tahun. Dia turut berkongsi satu contoh kes terbaru di Mahkamah Kota Baharu, di mana seorang individu telah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun hanya kerana kesalahan mengangkut migran walaupun jumlah pendatang yang dibawa itu sangat sedikit. Langkah mengetatkan perundangan ini dilihat amat perlu bagi memendung rambakan pendatang tanpa izin, termasuk isu pelarian Rohingya yang saban hari mencetuskan keresahan sosial di dalam negara kita. Jadi representasi untuk meringankan hukuman bagi kes sebegini kebanyakannya memang akan ditolak mentah-mentah oleh pihak kerajaan. Nasihat ikhlas daripada peguam kita ini, janganlah sesekali korang menggadaikan masa depan dan kebebasan diri semata-mata dengan mengejar wang secara haram. Cari sahajalah rezeki yang lain lebih berkat dan sah di sisi undang-undang kerana risikonya langsung tidak berbaloi. Sila sebarkan video ini untuk memberi kesedaran kepada rakan-rakan atau ahli keluarga kita yang lain. Kalau setuju tindakan tegas ni, tolong tinggalkan pandangan korang di ruangan komen. Assalamualaikum, saya baru habis mahkamah hari ini, ada kes Atipsom Seksyen 26A. Saya baru dapat maklumat daripada klien saya yang berada dalam tahanan sekarang, tahanan riman. Dia kata majoriti yang masuk bawah Atipsom ni yang mengangkut migran ni, majoriti mereka dikenakan pertuduhan di bawah Seksyen 26A walaupun mereka mengangkut. Banyak kes macam tu sekarang. So saya nak ingatkan semua, kalau korang ada keinginan nak ambil duit lebih, angkut migran, kalau korang rasa boleh keluar cepat dalam tempoh setahun lebih, 2 tahun lebih, kena di bawah Seksyen 26J apa semua, tak payahlah bermimpi macam tu. Sekarang lagi ketat, orang angkut pun kena bawah Seksyen 26A juga. So bila dah kena 26A ni, memang lama lah hukuman maksima sampai 20 tahun. Yang terbaru, kes baru dapat yang saya tahu hari tu kat Kota Baru, 10 tahun penjara 26A. Angkut juga berapa orang jadi angkut. Janganlah bercita-cita berhasrat nak angkut migran lagi. Kita pun dah penuh dengan warga Rohingya apa semua ni, serabut dengan Rohingya. Tak payah nak angkut-angkut migran. Kalau korang ingat macam dulu, mudahlah 26J dapat 2 tahun lebih, setahun lebih. Habis jatuh hukum, hari tu keluar penjara, senang lah. Sekarang ni bukan senang macam tu representasi pun tak ramai yang ditolak. Mungkin kerajaan mengetatkan lah, saya rasa, saya nampak macam tu lah. Dia mengetatkan hukuman, pertuduhan. Jadi lambatkan kes 26A sekarang ni berbanding 26J. Jangan mudah-mudah ingat benda ni ringan sebab kita kes ni di bawah Sosma, dia Akta Keselamatan. So lagi kita punya keselamatan negara pun banyak yang longgar sekarang. Mungkin ini adalah satu cara untuk mengetatkan lah. Saya nampak macam tu. Mungkin saya salah, jika salah betulkan. Tak payah nak angkut-angkut migran, kerja lain banyak lagi sila war-warkan kepada siapa yang berhasrat tu. Banteras segala noda desa kuasa buka